Hai, Assalamualaikum. Semoga kalian sihat-sihat sentiasa lah. Hari ini saya free sikit. Sebelum ni saya banyak buat perkongsian perawatan macam gastric GERD, anxiety semua, body alignment lah semua tu kan. Tapi hari ini saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan homeopati. Ni saya tak tunjukkan remedy Antibac V. Ni saya punya formula. Jangan tanyalah tempat lain ada ke tak. Ni tempat saya je ada. Okey, ini remedi saya yang bagus dalam merawat masalah contoh jangkitan virus lah. Sama ada kita kena pasti atau tak kena pasti. Contohnya berjangkit lah contoh dengan daripada siapa-siapa. Contoh gejala yang ada demam, batuk, sesama, gatal tekak, sakit tekak ataupun pesakit lemah disebabkan oleh akibat serangan virus tersebut. Jadi jika ada gejala tu, saya tak kira lah sakit apa kan, denggi ke, COVID ke, chikungunya ke, tikus ke. Jadi boleh je ambil formula ni. Ni. Ini ni saya buat dalam bentuk cecair. Sebab pesakitnya baby. Baby dia tak pandai kemam. Jadi cara dia ni cecair tau. Spray dalam mulut dia. Spray kerap-kerap lah, setengah jam boleh. Setengah jam, spray. Setengah jam, spray. Sebab dia tak puasa. Kita orang dewasa ni puasa. Salah lah sikit. Ni jenis cecair. Ni saya buat khas untuk siapa yang tak ada kemampuan untuk kemam. Contohnya, baby, memang dia tak pandai lagi lah. Nak makan semua tu. Okay, buat cara ni. Ataupun budak yang memang dia tak pandai kemam. Walaupun dah besar, tak pandai kemam. Jadi saya akan buat cara ni lah. Kalau yang jenis pandai tu saya buat macam ni je. Ni. Kalau bulan bukan puasa, ni biji. Ni biji ni boleh makan kerap lah. Selang setengah jam ke boleh je makan. Tapi yang ni jenis spray sama juga konsep. Formula dia sama je. Cuma saya permudahkan bagi siapa-siapa yang bermasalah tu akibat serangan jangkitan. Contohlah anak hantar tadika. Lepas tu balik dah demam. Kita tanya kenapa? Waktu jangkit daripada kawan dia yang dekat tadika tu kan. Jadi ni bagi ni. Spray kejap. Kerap-kerap lah. Ni kaedah homeopati ni kaedah selamat. Dia tanpa dadah, tanpa bahan kimia, tanpa pengawet. Tak ada masalah overdose kan. Dia tak ada dadah. Jadi memang selamat lah. Jangan risau lah. Dia tak ada memudaratkan. Jadi standby je. Bagi siapa-siapa lah. Contoh anak kecil kan. Pergi tadika je kalau kita tahu. Pergi tadika je. Bulan tu ada je berapa kali demam kan. Jadi dah tentulah parent akan pening kan. Bila sakit, anak disuruh jangan bawa ke tadika. Jadi kena duduk rumah. Jadi kalau ibu bapanya bekerja, terpaksa ambil cuti kan. Kan payah tu kan. Jadi ni saya bekalkan ni, dia satu bagus untuk mencegah dan merawat. Kalau untuk mencegah, badan sihat je. Tapi saya saja nak spray. Boleh je. Sehari 2 kali, 3 kali cukup. Jangan banyak. Tetapi kalau dah kena serangan jangkitan virus kan, dan bolehlah kerap-kerap kan. Spray kerap-kerap kat mulut anak tu. So lama-lama kita perhatikan antara perubahannya, demam dah kebah. Ataupun tak demam dah lah. Dah okey. Yang lain-lain tu ada sakit baki sikit. Bagi lagi. Sampai dia dah okey. Dan bolehlah stop ataupun dah kurangkan dos lah. Tak perlu dah kerap-kerap dah. Mungkin sehari sekali 2 kali je cukup. Jika ada keperluan, then spray lagi. Macam tu lah. Petunjuk dia berjangkit daripada siapa-siapa lah contoh. Pergi mana-mana kan. Then boleh je bagi. Denggi pun bagus. Ni, banyak dah saya punya testimoni. Cuma saya tak boleh nak share dekat video saya. Tapi bila korang WhatsApp kat saya kan, saya akan boleh bagi dia punya testimoni dia. Daripada situ boleh tengoklah antara masalah pesakit tu dah makan, dah ambil ubat ni, perubahan ni macam mana. Jadi
Bagi siapa yang tak pernah mencuba tu, saya syorkan ambillah satu. Ni bagi untuk masalah jangkitan virus. Banyak ubat homopati, dia bukan ubat ni je. Tapi kita spesifik sakit apa. Jadi maklumkan saya dan saya akan buatlah ubat yang berkenaan lah. Macam ni saya dah banyak dah jual beratus-ratus lah botol ubat ni. Jadi saya memang yakin lah. Jadi insyaAllah ambil ni, dia tengok perubahan dia. Semoga perkongsian saya bermanfaat ya. Alright, terima kasih.